Tempat dia dah sepatutnya cantik, okey. Cuma ada beberapa perkara yang mungkin diorang boleh ngecap kopak-kopak ni dengan lumut-lumut semua untuk menarik pelancong lebih ke Kelang. Sebab kita sayang Malaysia, tourism negara kita. Sekarang dah tak ramai lah. Sekarang tahu lah, sini mari dia main takut orang kacau ke apa. Tapi tak ada orang kacau lah, biasa jugalah macam lah. Tinggal 3 kedai lain semua tak ada niaga lagi. Orang ni tak tahu lah, dalam Manila. Sampai kat Kelang, baru sampai Kelang, kita nak test satu pot. Katanya breakfast mamak yang underrated. Ini Syaf dapat daripada dia punya followers kot dekat track. So kita try kedai tu, and dekat area sini dia ada satu parking berbayar RM5 sekali masuk boleh lah, daripada kau nak cari parking tepi Masjid India, tepi apa ni, Little India punya tempat ni, better lah kau parking terus kat sini. Dah tak payah fikir lah. Pani puri tu macam-macam ada. Habis konflik jugalah nak mencari mamak ni. Mana mamak ni? Pokok ceri pun tak nampak ni. Dah pakai kedai dah kita orang duduk ni. Okay. Ni kot rasanya. Tak nampak je food corner ni. Tapi rasa macam tepi-tepi tu kot. Restoran daun pisang. Sebenarnya dah belakang sangat ni. Tak ada pun. Ni baru lagi 15 Februari. Saya rasa yang celah parking sana tu lah. Kata belakang Maidin. Itulah Maidin lah tu. Ni bukan Maidin kan? Ni Maidin. Ni Maidin tu. Maidin tengah tu. Rasa yang Tatia kita lalu tu. Oh, belah sana eh? Member tanya dekat track Port Hidden ni, betul-betul hidden ni. Sebab kita tak jumpa dekat Waze. Suka cari kat Facebook, nak cari kedai dekat mana? Kata belakang Maidin. Dah belakang Maidin dah ni. Tu nampak ada pokok kat depan tu. So kita orang assume itulah kedainya. Mamak pokok ceri. Yelah tu ni mamak ah. Tu menu dia. Ada yang penyet kan? Apa special? Nasi. Nasi goreng. Selalu orang order apa? Nasi goreng special. Apa daun pisang ke apa ada tak ada? Oh, nasi goreng ayam Jumaat je. Ambil lauk saja sendiri apa-apa. Ambil lauk. Kat mana? Sungai Masuk. Tu nasi. Oh, ambil sendiri je. Nasi cuba kat sana. Nak makan lain lagi depan ni. Ui, nasi. Macam berat je. Daun pisang. Menarik. Kita boleh tengok semua berat-berat ni. Ringan-ringan ni lah. Kongsi roti canai. Saya bagi limau ais kosong. Masala tea ada? Masala tea? Ada. Masala tea sejuk. Roti-roti apa yang special? Apa yang baik? Tutup lah. Jam 12 tutup. Apa dia? Jam 12 roti tutup. Roti tu? Roti tak ada. Roti tak ada. Tak ada Jam roti. 12 tutup. Pukul 12. Pukul 12 tutup. Tutup. Apa je yang best? Yang kuih-kuih Apam macam ada? Apam habis sudah? Sekarang nasi sama goreng. Mi goreng ayam. Lalu mi goreng ayam. Sebenarnya sini nak buat breakfast try dia punya roti canai, tapi sebab kita orang sampai dah pukul 12 lebih. So semua roti canai, semua roti tutup dengan goreng je. So ni tak jadi breakfast, jadi lunch lah. Tapi kalau korang nak buat breakfast, okey lah. Hari ni kita tak ada breakfast, kita lunch terus. Jauh Kelang. Tu asal Kelang macam lantai negeri. Patut boleh amak lah. Sebab tak tahu ada apa, end up aku order mi goreng. Tapi tak try dia punya mi goreng ayam. Sebab nampak kat situ antara menu yang macam dia suggest jugalah. Lepas tu tadi kan order teh masala sejuk, tapi yang sampainya panas. Tapi tak apalah, aku redha je sebab roti dah habis. Harap panas lagi lah. Kitanya weekend pun kerja. Tu lah aku harap panas lagi lah. Easy lah kerja. Dia pakai tak tahu berapa, tapi dia macam dia berair sikit lah. Tadi kan letak kuah campur ni macam pedas tau. Dia macam rasa berempah. Yang ni macam sayur, tapi tak tahu sayur apa. Beria? Bukan. Dia macam tekstur dia macam kentang, tapi bukan kentang. Yang ni yang paling dia upsell tadi, dia punya Apa tu? pepper chicken. Bagi berapa rate? Kalau dalam kategori banana leaf, actually 9 lah. Oh, sedap. Sedap. Better dia yang ada dekat mall tu. Oh, menarik. Itu kat sini, orang tu dia suggest sebab sini dia kata mamak oldies punya vibe. Dan dia suggest untuk breakfast lah. Dia pakai mi goreng. Ni kan macam konsep mi goreng mamak. Mi goreng mamak yang ada ayam. Dan yang best ni dihidang atas daun pisang. That's why aku order lah sebab lain sikit. Daripada nasi tadi saya meletakkan harapan tinggi. Sebab dia sedap. Baik luar sejuk ni air masala tea ni. Okey, rempah dia rasa kuat juga. Dia tak terlalu manis, lemak-lemak tu ada. Aku tak sebenarnya manis sangat. Tapi suka dia punya rempah tu. Dia ada tapi dia kuat tapi tak terlalu kuat. Which is
okey untuk kita yang Melayu ni nak makan masalati. Kadang-kadang masalati terlalu kuat rempah dia. Dekat Melayu kita macam kuat sangat. Ni okey. Bismillah. Kita try je punya mi goreng. Ada beberapa ketul ayam dan mi goreng yang digoreng panas-panas di atas daun pisang. Dari segi rupa nampak tempting, tapi kita makan dulu. Bismillah. Dia sedikit pedas sebab ada cili. Tak ada kaya pedas pun kan? Tak ada. Memang dia pedas lah. Tapi sikit je lah sebab cili ni je. Ayam goreng ni typical ayam goreng lah. Ayam goreng berempah. Dan rempah dia ciri rasa. Tapi dia ingat makan nasi tu. Curious dengan nasi tu. Tak adalah betul-betul belakang Maidin. Macam ni kedai no Maidin. Dia macam tepi sikit. Dia ajak ke sini sikit. Bangunan ni pun nampak unik. Style bangunan lama kan? Bangunan lama. Batu merah lagi. Estetik lah. Ni kalau zaman moden ni mahal ni. Apa bangunan tu? Batu merah. Mau 8 juta. Tak ada. Kita dah settle makan kat kedai tu. Tapi satu aku nak puji. Walaupun mamak, selalunya mamak aku rasa agak tak meyakinkan toilet dia. Tapi toilet sini bersih. So kalau korang nak makan sini, pergi toilet, okey. And dah kenyang makan situ, kita orang nak pergi ke next tempat. Ini dia dekat-dekat je. Dia dari sini juga, so jalan kaki je. Dia satu tempat yang macam lorong seni yang ada di Kelang. Tu macam museum. Oh bukan. Chennai Silk Cash and Carry. Cantiknya. Apa Cash and Carry pun cantik. Dia macam museum dah rupa dia. Boleh jalan. Selalu kan kalau nama tempat, dia laman seni je. Tapi yang ni dia punya nama Laman Seni Safari. Sebab apa? Dia punya haiwan aku tengok kat dinding tepi-tepi ni. Lukisan-lukisan tu semua macam haiwan-haiwan liar. Haiwan safari. Termasuk lipas ke? Tak aku nak lipas juga. Nampak? Atas sikit, tangan. Kiri sikit, tangan. Cuma satu benda lah yang dia sayang sikit tentang tempat ni. Tempat dia dah sepatutnya cantik, okey. Cuma ada beberapa perkara yang mungkin diorang boleh ada bajet tambah sikit. Nyecat kopak-kopak ni dengan lumut-lumut semua. Yalah seperti tahun melawat Malaysia tahun depan ke tahun ni. Aku tahu video tahun bila keluar, tahun 2015 ke 16. Tapi better lah untuk menarik pelancong lebih ke Kelang. Sebab kita sayang Malaysia, tourism negara kita. Kita kena promote sendiri lah adik. Tourism tak ada Roger pun. Pergi situ lah tengah. Cantik Nutri Plus punya mural. Dah bosan-bosan masuk Zohor, solat jangan lupa guys. Kita boleh solat dekat masjid ni. Betul-betul ada di seberang sempang daripada mural Nutri Plus ni. Later. Sebab kat luar hujan kita pergi tempat yang berbumbung, which is Syaf punya tempat yang dia pergi masa sekolah. Yes, tempat ni legend. Masa aku sekolah dulu pun, memang dah ramai dah. Balik sekolah kita akan lepak kat situ. Tapi daripada sini-sini yang cakap, kedai ni daripada zaman 80-an ni. Lamanya. Tak daripada zaman Paramai Suara. Kita lama. Zaman Melaka tu dah ada tempat ni. Tengok dia punya tempat. Ni pun dah macam zaman Paleolitik kan ni. Apa nama tempat ni? Maidin apa? Maidin Bus Stand Kelang. Oh. Dia Plaza Maidin ke apa? Oh tu Plaza MPK. Dekat berapa ni? Kita try pergi atas kan kita. Belas atas masa sekolah tak ingat lah. Kalau tak kena turun Maidin untuk balik, lepas tu cari lift kat Maidin. Dah berapa tahun tinggal sekolah? 30 tahun lepas. Oh dia dapat dah. Ya ke? Macam pejabat je. Bukan. Kena Oh, tu medan, tu medan selera? Bukan medan selera ke? Betul lah. Betul lah ni? Food court. Okay. Thank you. Oh dia ada ni tulis. Kita lagi sini kan? Dia buka sampai pukul 7.30. Ada buka? Ada, asang ada. Selamat datang ke Selera Plaza. Betul. Dia dari sini macam ghost town. Kalau seorang seram nak datang. Dulu budak-budak sekolah teknik je yang lepak sini ramai-ramai. Orang luar tak tahu. Satu kedai je dalam banyak-banyak ni. Hai. Air Selangor. Apa? Nanti saya panggil dia mari. Dia hantar air bawah. Okey, boleh. Lurus ke cara. Boleh. Mana mani ni?
Saya KL, dulu saya sekolah sini. Teknik Kelang. Oh. Dulu selalu lepak sini, sekarang bawa my wife buat video. Nanti tu order minum, boleh angkat gambar mah. Okey. Saya panggil dia, ha? Okey. Panggil cikgu yang ni, Pak. Kita lah. Balik sekolah memang datang sini. Banyak orang. Tunggu bas, sambil tunggu bas tu. Kita sini. RM5 cukup makan sini. Sekarang tak cukup, RM5 tak Oh, cukup. memang kita cukup dah. Tak boleh, tak boleh. Sekarang budak-budak sekolah tak datang sini? Tak lah, dia tak tahu mari. Oh, yang baru-baru semua tak tahu? Tak tahu. Pasal sekarang dia mah tua kaya mah. Kasih kereta, kasih motor. Balik sendiri semua. Tak naik bas punya. Itu asing lah, air Ya. Selangor. Ya, lebih. Itulah macam biasa lah. Air Selangor, ABC, air Pahang. Buat Selangor lah, ABC Pahang buat macam mayang. Boleh? Buat air Selangor lah. Itulah apa lagi special? Kira Selangor saja lah. Boleh lah, air Selangor 2. Boleh. Itu okey lah. Saya rindu lah uncle sini. Dulu balik sekolah datang sini dengan kawan-kawan. Itulah mayang slow. Tak apa, kita tolong lah, kita tolong. Kalau budak-budak tak mau mari lagi, macam problem lah. Budak balik sekolah tak datang sini lagi ya? Tak ada. Budak sekolah baru tak datang? Dia orang tak tahu lah, bukan apa. Bukan tak mau mari. Kasih diri cantik lah. Tempat tak cantik nanti orang tengok. Yes. Itulah kot tempat legend-legend. Muka orang Kelang yang pure yang tahu. Dia ada WhatsApp. Saya pakai ini sudahlah. Tinggal 3 kedai lain semua tak ada niaga lagi. Orang ni tak tahu lah, tak ada mari lah. Orang tak tahulah sini kan. Ini tempat lah sekarang kan tak ada sesuai. Uncle sudah lama kat sini kan? Ya lama, 30 tahun dulu. Tahu berapa lagi akan buka kedai? Dulu bawah 1980 sudah buka loh. Dulu bawah sini ya. Sekarang 92 lah. Tahun 92 kedai ni? Oh, betul lah. Saya belum lahir lagi. Inilah dia nama air Selangor. Ni? Yes. Kenapa dia air Selangor? Nampak bawah tu ada kuning kan? Nampak kuning sikit-sikit. Dia represent bendera negeri Selangor. Warna kuning dan warna merah. Legend tempat ni. Kalau ikutkan, uncle tu cerita, masa dia buka kat bawah tahun 80-an. Dia start buka kat atas ni tahun 92. Tapi sekarang dah tak ramai. Sebab generasi baru yang budak-budak sekolah dah tak tahu. Kira boleh katakan zaman kita orang tu kira last lah tu yang tahu kot. Kiranya senior sekolah teknik Kelang tu dia tak menurun lah kepada junior tu. Tak menurun lah tu. Kenapa sini-sini tak bagi tahu? Korang ni tradisi kot. Dulu kan katanya kalau nak balik kena salam sini dulu kan? Kena jumpa sini dulu. Sebelum balik. Tak ada dah. Jumpa mana? Jumpa kafe. Dah tak nak lepak tempat-tempat sini. Serius. Sekejap tengok atas ni macam tembikai kan? Tembikai. Bawah tu apa laici? Nenas. Yang kuning tu. Nenas. Yelah lah. Rupa nenas dapat ada kuning. Bismillah. Try no. Tapi satu kelainan dekat sini dia berbola mangkuk. Tak lah macam JJ air kan? Kan sejuk kan macam JJ. Tapi rasa laici. So dia dah rasa dia 3. Manis laici, masam nenas, manis tembikai. Dia basically air buah yang pelbagai. Tak pernah jumpa lagi lah air buah macam ni. Jumpa dah dia punya nenas. Nak ABC tak? Nak try? Boleh try ABC. Dia macam dalam tin. Sekejap laici tu rasa tapi tak jumpa lagi kat mana. Dia dah tunjuk gambar. Lama. Tahun bila ni ke? 2020 bulan 7 tu Oh, MCO that time. 2020. Ni MCO. Memory with the Clan Brothers generation. Itu Oh, orang dia ini kau baru lagi. buat TikTok tau tak? Oh, dia buat TikTok juga? Dia punya member. Oh, ni pernah datang sini dari dulu lah ni dulu. Ini sikit loh. Itu hari mari 30 dulu. dia tak rasa ambil. Oh. Tu kasih naik naik dia asyik main tempat dia orang mari. Sekarang dah tak ramai lah. Tak ada orang lah. Budak-budak sekolah sini semua dah tak tahu dari sini. Sekarang sekolah budak sudah orang tak ada mari. Orang asing pun sudah orang mari. Kalau orang asing mari, dia boleh bawa macam orang Indonesia kah? Betul. Macam orang mari lah. Tapi sekarang tahu lah, sini mari dia main takut. dia main takut. Tak tahu jalan apa semua kan. Tengok apa orang kacau ke apa. Tapi cara orang kacau lah, biasa jugalah macam lah. Tolong-tolong orang mari tapi biasa pukul 1 petang buka sampai malam pukul 7. Pukul 1 petang buka. Pukul 9 tara lagi lah. Orang suap orang lah. Kalau tak dulu sampai malam kan. Biasa dulu night to night. Sekarang tara lagi lah. Kan. Sekarang lebih suka lah macam lah. Kalau tak dulu sini ramai tu. Tengoklah. Tengok nasib lah. Tiongkok kopitiam lah. Tapi sudah sekarang Tutup dah. Lagi makan cendol kat Pasar Jawa yang legend tu tapi sampai-sampai member dah buat belantai lah.
So kita orang jumpa satu cendol, tempat cendol kat depan ni. Tapi tak nak turun lagi sebab hujan lebat. Sekarang kan musim petang-petangnya hujan. Kalau ikut forecast ni macam tak ada harapan. Rain sampai pukul 3 pagi. Kena cendol hujung tu je ni, macam mana nak turun? Ni dah dia. Sejam juga tunggu. Sejam Hampir sejam. Ui. Oh, hujan lagi. Bertahan lah. Nak lindungi kamera ke lindungi aku? Mana jalannya? Jalan dah masuk dekat depan pula. Jangan cakap kedai channel tu tutup Kita orang dah tunggu sejam. Yang sini yang. Apa dia? Di mana? Nasib baik tak tutup. Kedai apa ni? Padahal Google tadi. Tadi kita nak pergi mana? Cendol Warisan Jawa tu. Pasal Cendol Jawa Legend. kan? Pasal Jawa tapi tutup. Tutup kan? Kita try sini So pula. Google nampak dia kedainya boleh lah. Tu menu dia. Ada rojak. Ada cendol dengan rojak. Pernah try. Cendol sedap makan dengan rojak. Tu cendol apa dia? Cendol durian kan? Nak cari jagung. So nak rojak Saya nak cendol aiskrim, rojak mi. Rojak sotong. Roza mi, roza sotong. Cendol jagung, cendol Aiskrim. Aiskrim. Oh, ada aiskrim. Sebiji. Cendol jagung. Suka cendol dalam mangkuk besi macam ni. Macam klasik. Oh. Aiskrim dia macam aiskrim strawberry tu. Ni saya campur vanilla. Strawberry vanilla tu. Alah, dia macam aiskrim yang dalam cup tu. Oh, sampai dah kita punya rojak. Ni dia punya rojak mi. Banyak. Sempat lagi nak kacau untuk sebatikan dia. Ais dia dah cair. Ni macam kena ada straw lah ni. Santan. Rasa lemak santan itu. Tapi dia bukanlah ais chef santan. Try yang aiskrim ni. Ya Allah, cair. Dia macam strawberry mint. Mana mint ke? Dia aiskrim yang panjang tu lah. Yang dalam cup panjang tu kan. Kak panjang. Tu try tu rojak ni. Itu rojak sotong. Ya. Yeah. Kedai nampak macam Chinese. Betul tak? Tapi rojak mi dia style mama. Tak expect tinggi pun sebenarnya. Tapi dia sedap lah. Ni satu rojak mi yang sedap. Dia punya kuah kacang style mamak punya. Dia kuah kacang yang manis. Sebab kalau tengok pada tekstur dia punya kuah kacang, tak adalah pekat mana. Tapi dia punya flavour tu sangat-sangat meyakinkan. Lain. Itulah orang cakap rasa yang penting, bukan rupa. Okay, boleh recommend? Kedengaran meyakinkan. Try ke? Ini Osman rojak sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, betul. Kacang dia lemak. Tak ada lemak, lemak manis kacang dia. Tapi rasa dia terganggu sikit sebab kita dah makan manis kat cendol tadi. Rangut. Rasa sengkuang. Sama satu aku rasa macam tak lihat lah at first. Sebab kan tutup besar kan. Tutup besar selalu lihat. Tak. Bismillah. Okey lah. Okey. Bukanlah terpaling yang kita pernah makan. Tapi ni antara yang sedap. Boleh try kira option daripada kedai Legend tadi. Kau tutup entah sini. Di depan sikit belok kanan. Masalahnya kan Legend tu kata buka sampai pukul 7. Compact sampai member dan mop lantai lah. No. Dia patut tulis buka sampai habis. So habis dia tutup. Sepatutnya lah. Tepung dia pun sedap. Cuma kalau ada crunchy sikit lagi best. Okey, belayan rojak kat sini. Cantik jadi sedap. 24 50 Many hours later. Lepas solat maghrib tadi macam biasa perut tu kita malam. Which is malam ni kita nak makan kopi tepi jalan. Tapi kopi ni macam menarik tau. Orang macam recommend. Try lah kopi kat sini best. Cuma sebab dia hujan. Oh, kuat pula suara akak tu tengok. Cuma sebab ni hujan. So dia lambat buka. Kita orang sampai tadi, dia orang macam tengah set up. And yeah, pelanggan belum ada lagi. So okay lah, kita orang mungkin jadi pelanggan pertama hari ni. So kat sini dia ada jual hot dog. Latte punya hot dog dengan kopi. Kopi tu ketuk banner RM6. Tapi sebenarnya ada yang lagi best daripada tu. Tapi kita nak support mungkin kita akan beli dua-dua. Baru ada. Mana kopi yang special tu? Oh, martini kan? Special tu dengan tu rasanya dah habis. Martini ada? Mati ni 2. Anak satu je nak tidur. Apa lagi yang special selain kopi?
martini ni kopi kan? Yang selain kopi. Butter bear tu. Butter apa? Butter bear tu tak ada kopi, dia susu. Dia soda dengan Macam butter beer kan? macam butter bear. Saya nak butter beer lah macam menarik. Butter beer satu. So yang special kat sini dia punya martini coffee dengan butter beer. Sebab dia set up mesin tu kat bonnet. So kereta api. Macam kat Nora punya. Kan nak? Nak tengok apa yang menarik. Bagus balik. Ni hari ni nak try hot dog pula. Tapi tak nak banyak kan sebab dia kenyang. Tapi saya rasa nak makan. Hotdog apa yang ada awak? Hotdog dia besar, tom yum, pulut, cheese, Menarik. sandwich, ketupat soto, soto bakar. Lepas tu bawah ni ayam susu dengan ayam madu. Okey, banyak pilihan. Nak try yang Yang besar ke yang kecil ke? yang mana best seller? Dia tom yum, pulut, cheese. 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 Saya nak tom yum dengan pulut. Tom yum dengan pulut. Tom yum, pulut, cheese. Makan situ tak Makan situ. nak potong ke tak? Potong lah. Potong Semua sos lah. Semua sos. Okay, terima kasih. Tom yum dengan Pulut. pulut. So, Okay, terima kasih. sama. Berapa ringgit? 9. Okey. 1-3 ringgit lah lebih kurang. Standard lah. Oh, martini tu. Ni apa ni? Dia kena bubuh kat bawah bibir tu apa paprika. Oh, paprika, ada ni paprika? letak bawah bibir. Ha. Lepas tu minum. Lepas tu gigit cherry sikit minum. Okey. Oh, gitu. Dia ada cara minum dia. Martini. Butter beer ni last minum kat cafe Harry Potter kat Ipoh. Oh, 2 tahun lepas. sejuk lagi ni. Yang ni nama dia paprika. Paprika ni kalau letak bawah bibir. Macam tak Vaseline. Paprika tu dia menaikkan efek pedas. Ini dia menaikkan efek manis buah. And then there's coffee lah. Coffee dia basically latte, ice latte. Dari segi uniqueness dia, penyampaian rasa dia. Which is ada rasa pedas dan ada rasa fruity. Itu je. Totally itu je. Tapi it's a good experience lah kalau kau nak try kan. Tapi tu ni nak buat apa lepas tu? Rasa pedas dan rasa-rasa woody. Kan nak try? Nak try? Nikmati rasa dia. Unik. Tak, Hari bukan coffee lover. Tu dia tak boleh nak judge. Kopi ni lagi unik, rasa dia lagi berbeza lah. Kita memang mencari uniqueness tu. Ya, berbeza. Kalau nak biasa, baik nak minum Nescafe kot. Berbeza. Ya, betul. Apa, sayang minum itu je. Cantik lah butter beer. Kan? Kat sini ramai orang drive thru yang mana dah. Buat nak tunjuk orang drive thru, hilang dah orang tu. Melekat lagi rasa tu. Rasa pedas kan? Dia tak pedas sangat, dia macam gassy sikit. Pedas. Pahit sikit. Ya. Unik. Macam kayu manis macam tu ada. Adalah. Yang ni I love. Laju. Minuman kanak-kanak. Aku suka rasa beer tu, tapi whipping cream kurang. Ada kurang sikit makan whipping cream, tapi memang melengkapkan lah kata. Nanti dia kosong. Rasa lemak creamy I like. Ni hotdog yang kita beli tadi. Away from Kelantan. Hotdog. Sebab dia hotdog. Dia Melayu dengki tukar tempat sebab sini cantik background dia. Sana macam nak batu-batu. Tak tahu dari mana dia potong ni kan. Kita yang minta potong. Kata tak sekali. Dia ada tom yum, pulut dengan cheese. Cheese 3 tu. Kegemaran rakyat Malaysia. Tu kereta belakang tu pun itu apa ni? Drive-thru. Apa dia? Pulut ke? I ambil tepi tak rasa. Tak jumpa apa dia. Ke cheese? Tak boleh membezakan. Sebab ambil dia tepi ujung. Cari isi dia punya. Tapi sos sedap. Sos macam pekat. Rasa pedas, manis, masam. Ujung-ujung sikit pedas tu. Ni macam apa pulut Tadi pulut rasanya tadi. Tom yum. Terasa tom yum dia. Agak rasa. Kalau tak letak sos pun dah okey lah. Yang very saya makan pulut lah. Sebab tu macam rasa tebal-tebal sikit. Rasa macam banyak cheese dia tu. Tapi rasa paling suka yang pulut. Gabungan sini dengan sini melengkapkan. Tadi sudah Melayu dengki sebab dia melengkapkan.